Bos, saya nak tanya bos satu soalan lah. Apa lagi? Apa beza Evo 3 dengan Evo 3? Yang lagi satu. Maksudnya macam mana Evo 3 dengan Evo 3 lagi satu? Haha. Aku tak faham. Tak, maksudnya Evo 3 yang dah convert. Oh. Sebab saya tak boleh bezakan yang dah convert dengan yang sebiji macam ni, bos. Okey, macam dekat tepi ni, ini adalah sebuah Evo 3. Haha. Okey, tengok luaran dia. Ori, bos Ori. Sebuah Evo 3. Lawa, bos. Cantik kan? Uish. Cantik kan? Cantik, bos. Oh, ini memang smart. Kuning dia lain macam Kuning dia tak kena pakai Evo. Tapi ini memang cantik tak? Cantik, bos. Cantik kan? Cantik kan? Tapi yang ini bukan Evo 3. Ai. Yang ini convert. Ya ke, bos? Tengok engine. Tengok enjin. 1.5. Ini enjin Vira. Ya ke, bos? Ini enjin Vira. Sebab tiba-tiba saya. Tapi bohong. Bohong. Tapi bohong. Kalau macam ni punya setup, enjin yang macam ni, aku boleh cakap 300 horsepower ada. 300. Untuk enjin yang asalnya 90 horsepower, Ha? nak di-increasekan horsepower sampai 300 horsepower bukan satu benda yang mudah. Ini aku rasa dalam 280 ke 300 horsepower ada. Dengan setup enjin ni macam ni. Tengok dengan tempur dia. Wah, dia buat turbo, bos. Nampak? Kemas clean Kemas. Mesti. Memang ada pemain-pemain kereta yang macam ni. Dia suka body look Evo 3 like original, tapi enjin dia masih nak pakai kekakan yang asal. Yang ini dia bukan mencabar daripada sudut kelajuan saja, tapi dengan setup enjin yang macam ni, dia mencabar juga pemain-pemain yang ada. Betul. Supaya dapat menghasilkan enjin yang asalnya 90 horsepower increase sampai ke 300 horsepower. Bukan satu Luar benda yang biasa, mudah. luar biasa. Bukan satu benda yang mudah. Tapi tengok look cantik. Warna kuning ni aku nak buat dekat Evo 9 aku lah. Tuan, bos, tak, masa kuning ni lawa. Lawa tak? Lawa. Tak lawa kan? Nak buat dekat Evo 9 aku lah. Betul belakang selakang Nice. jap. Oh. Belakang lah buatkan Vira. Memang Vira. Sebab tu aku tak tunjuk belakang tadi. Kau tunjuk belakang kenapa?